Peruntukan sekian sejumlah peruntukan bagi semua masjid dan surau seluruh negeri Johor untuk dijalankan program Semarak Subuh. Pagi tadi tuan-tuan, program Jualan Kasih Johor, seluruh 56 kawasan DUN sepatutnya telah merasai program Jualan Kasih ini dengan potongan harga yang sangat istimewa yang dihidangkan oleh usahawan-usahawan Fama. 6.6 juta diperuntukkan oleh kerajaan negeri untuk Jualan Kasih Johor sepanjang tahun ini, melibatkan 300 lokasi keseluruhan. Tuan-tuan lihat hari ini ada pameran ataupun pemeriksaan kesihatan. Ini diturunkan peruntukan oleh kerajaan negeri melalui Esko Kesihatan. Kita ada beberapa program dan aktiviti melalui Sultan Volunteers. Kita ada aktiviti sukan, kenduri kampung dan semua ini adalah inisiatif yang diumumkan oleh kerajaan negeri, diumumkan oleh Menteri Besar dalam belanjawan tempoh hari yang mesti dirasai oleh semua rakyat. Sebab itu program ini kita nak beritahu rakyat, inilah program yang diumumkan oleh kerajaan negeri dan inilah sepatutnya yang dinikmati, dirasai oleh seluruh rakyat Johor di 56 kawasan DUN. Jadi telah dijalankan dan saya ucap terima kasih kepada Datuk Haji Tuan Terkasih yang telah menjalankan program ini pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih Pandai bateri. Jumpa untuk selain itu juga ini bergerak. Orang tak ada. Betul. Klinik gigi bergerak. Mana sakit ni? Ini dia. Terima kasih. Cari
Segala kekurangan dan kesilapan daripada pihak kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan terima kasih.